Maafkan saya, cikgu. Nama saya... Mira Idora. Sedap nama tu. Duduk ke tempat awak. Bahasa Malaysia adalah salah satu mata pelajaran yang dimestikan lulus dalam peperiksaan. Saya akan mengambil alih tugas Cikgu Ramlah. Dan saya mahu kamu semua pastikan setiap hari jika ada mata pelajaran Bahasa Malaysia, kamu semua bawa segala nota-nota yang pernah diberikan oleh Cikgu Ramlah. Jangan simpan di dalam stor. Saya nak jumpa awak lepas kelas. Saya dapati nota-nota awak yang lepas dan keputusan peperiksaan awak yang lepas-lepas. Awak lemah dalam bahasa Malaysia. Saya sedar, cikgu. Kalau awak sedar, kenapa tak buat sesuatu? Boleh saya tanya tentang keluarga awak? Kalau tak terlalu pribadi, boleh. Mira Idora. Nama tu cantik. Tentu salah seorang daripada ibu bapa awak berdarah Inggeris. Ya. Bapa saya orang Inggeris. Tapi dia dah meninggal. Saya minta maaf. Ibu Mira masih ada? Ada? Siapa namanya? Namanya... Mira, cikgu nak apa dengan kau? Tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, kenapa gitu lama tak ada? Ada nak pikat dengan kau ke? Okey. Cikgu hanya risaukan bahasa Malaysia Mira. Itu saja. Itu saja? Boring. Boring. Tapi ada juga dia kata yang disyokkan Mira. Radio syndication was quite a brilliant and revolutionary concept. Baru balik, Mira? It was an idea that had Baru nak pergi sekolah, Mama? successfully done before. But American Top 40 was more than just the Pelajaran macam mana? nationally syndicated Meningkat ke merosot? Macam biasa. It was a show about people. The people who sing the songs and write the songs and play the music, Mama? produce the records and put on the concerts. Cikgu bahasa Malaysia Mira kirim salam. Also about the people. Nama dia Cikgu Nordin. Dia kata dia kenal Mama. Dedications began about 10 years ago, and listeners became part of the weekly cast of characters. The listeners began to tell their own stories, real stories.